Hei, lu orang mari tanya sama saya lah. Saya bawa motor saya selalu 3 orang tu. Anak 2, saya sekali tu. Saya Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Makin hari, makin besar kepala penularan rakaman nota suara daripada seorang warga Rohingya yang dikenali sebagai Ayub dengan beraninya mencabar rakyat Malaysia, membuktikan bahawa kehadiran pendatang tanpa izin ini sudah tidak boleh lagi dikompromi. Bayangkan dengan megahnya dia mengaku menunggang motosikal secara haram dengan membawa 3 orang penumpang termasuk 2 orang anaknya tanpa sebarang dokumen sah. Malah siap mencabar orang tempatan untuk datang menangkapnya secara berhadapan, di mana hormat mereka pada undang-undang jalan raya dan kedaulatan negara yang memberi mereka tempat berteduh. Status mereka di sini hanyalah pelarian dan pendatang haram, bukannya warga negara. Kata-kata provokasi seperti ini bukan bapa punya negeri, membuktikan ketaksuban dan sikap biadab yang semakin melampau. Kita dah beri ruang atas dasar kemanusiaan sebelum ini, tetapi respon yang kita terima adalah ancaman dan sikap besar diri yang mencabar ketentraman awam. Sudah tiba masanya pihak berkuasa mengambil tindakan tegas yang drastik dan menyeluruh. Hantar mereka pulang. Malaysia tidak boleh dijadikan lubuk untuk komuniti asing hidup bebas melanggar undang-undang dan mengugut keselamatan rakyat tempatan. Cukup-cukuplah kita beralasan demi kemanusiaan. Keselamatan tanah air sendiri adalah maruah yang paling utama. tiba-tiba cari pesai. Lu orang betul-betul tiba-tiba cari pesai lah. Bawa motor ke apa ke. You punya papa mana negeri ke? Saya satu cakap lah. You punya papa mana negeri ke? Lu orang dulu serupa kita punya orang juga. Sama kita orang serupa juga. Lu orang masuk Kamboja. Dulu you orang ini macam juga. You orang sekarang belaga. Banyak belaga lah. You orang boleh tinggal lah. Saya ada. Sama juga lah. Manusia juga. You orang jangan cakap itu macam. Siapa-siapa pun lah. Semua manusia juga. You orang tak nak mati ya? Nama siapa? Nama you punya papa ke? You punya atuk ke? You punya mama ke? Hei, lu orang mari tanya sama saya lah. Saya bawa motor saya selalu 3 orang tu. Anak 2, saya sekali tu. Saya jalan. Ada nampak lu orang. Marilah. Hei, depan-depan mari lu orang. Segala